kerja apa? Ha? Abang kerja apa? Biasa ke? Bukanlah, saja nak tanya. I lama kat sini sebab saya kedai kat sini. Tak apa je. Anak berapa kak? Boleh tanya sikit? Tiga. Tak apa, okey je saya kat sini. Okay. Ya. Anak berapa you comel? Kembar. Akak kerja apa? Saya cikgu Taska. Cikgu? Taska. Cikgu Taska. Taklah, saya saja nak kongsi sikit rezeki. Sebab I ingat apa? Lama ingat you tidur kat kereta ke apa ke? Tak ada. InsyaAllah. Akak tolong saya ambil. Don't be afraid. Kongsi rezeki. Taklah, sebab hari ni puasa. Okay guys. Saya nak harap you. Ya. Bye-bye. Bye-bye. Salam kak. Salam. Gemelnya. Gemelnya. Sebab kenapa saya tadi kongsi rezeki? Sebab I tadi ingat dia dekat depan saya kedai dah lama dah. Lepas tu suami dia tidur dekat belakang tengok. Sebab biasa saya nampak banyak dia macam orang susah. Lepas tu I nak kongsi sikit rezeki. Mana tahu dia tunggu Dobby. Tapi okey lah. So saya harap saya pun boleh dapat rezeki lebih. So saya pun lagi boleh sedekah banyak bagi